بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin dan juga hadirat ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian. Sambung pusingan yang keduanya di dalam mata pelajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seperti mana kita telah beritahu pada minggu yang dulu dan juga telah baginya kertas kita lah. Kitab yang kita pilih nak guna pakai mengajinya iaitu kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kitab ringkasan Sahih Bukhari yang ribu-ribu hadis yang tebal dengan sanad dia, dengan hadis yang diulang banyak-banyak hadisnya. Nah, kita pilih ringkasan dianya. Nah, iaitu rekasan yang direkah oleh seorang ulama nama dianya Al-Imam Az-Zabidi yang meninggal dunia pada tahun 893 Hijrah. Dia mari karya kitab, dia mari ringkas kitab Sahih Bukhari dan juga letak nama baru, nama dianya At-Tajridus Sharih li Ahadits Jami' As-Sahih. Nama tu muka pertama tu lah. Maka ini kitab dia. Nah, ini kitab dia dan juga kita akan nak masuk isi yang pertama. Nah, iaitu muka yang ke-9 lah, masuk bab yang pertama sebagai isi kandungan hadis Imam Al-Bukhari ini. Seperti mana kita sebut hadis Imam Al-Bukhari, nama kitab dia dulu kan, nama penuh, nama sungguh di kitab dia, nama panjang dia nya Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnadu min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Nah, ni sebenarnya ada satu nama lagi Ibnu Salah sebut, tapi saja Ibnu Hajar adalah satu nama adalah. Nah, kita nampak katanya Ibnu Hajar ni orang yang duk buat kajian banyak tentang Sahih Bukhari, kita pilih nama dia Al-Jami'. Nah, nama kitab dia nya Al-Jami'. Jami' ni mana katanya jamaah, himpun. Kitab hadis Bukhari ini dia akan himpun beri kepada kita segala tajuk yang adanya di dalam agama ini. Segala tajuk. Nah, tajuk gapo ratik yang kita akan jumpanya di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang pertama sekali, tajuk tentang permulaan turun wahyu kepada Nabi. Hak ni 8 ataupun 9 hadis dalam kertas kita ini. Selepas daripada itunya hadis yang kita akan belajar al-iman, hadis sakut paut dengan iman. Selepas daripada itu at-taharah, cara buat kebersihan, cuci, mi'asmaya, mani wajib, janabah, angkat apa dia? Angkat hadasa. Dan juga akan masuknya hadis tentang ibadat semua, sama ada semaya, zakat, puasa, haji, umrah dan juga sebagainya. Dan juga kitab Sahih Bukhari ini akan adanya al-muamalat, tajuk yang bersangkut paut dengan muamalah. Muamalah ni jual beli.
Nah, gada. Nah, gapo dia lagi? Segala benda yang bersangkut dengan muamalah. Pinjam, pinjam, nah, gada. Dan juga wal ankihah, bab yang sakut paut dengan nikah cerai. Nikah cerai. Wat tarikh, sakut paut dengan tarikh, sejarah Islam, siyar al-manaqib. Wat tafsir, sakut paut dengan tafsir-tafsir, adab, akhlak, al-mawa'id, peringatan, akhbar yaumil qiyamah, khabar tentang apa yang akan berlaku pada hari kiamat, al-fitan wal malahim, sakut paut dengan fitnah-fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Semua tajuk ini kita akan jumpanya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, mukhtasar ini. Nah, ni nama dia lah. Nah, namanya dia. Jadi Al-Imam Al-Bukhari sebut pada bab yang pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Sebutnya Bismillahirrahmanirrahim, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa, bagaimana, kana bad'ul wahyi, bad'u permulaan wahyu adalah permulaan wahyu yang diturun kepada Rasulullah. Bagaimana cara dia? Ini bab yang pertama. Warinya tentang wahyu. Wahyu kita tahu dah katanya kepada dia wahyu Quran sunnah. Wahyu Quran, cerak dah yang ada di dalam Quran tu, yang kita dah baca tu wahyu Quran orang panggil. Nah, wahyu Al-Quran itunya wahyu Quran. Manakala wahyu jenis yang keduanya iaitu wahyu yang dipanggil dianya sunnah. As-sunnah iaitu hadis lah yang di depan muka kita ini. Nah, tu dianya cara tulis kitab Imam Al-Bukhari dengan tidak ada muqaddimah gapo-gapo sekali. Bukhari tulis kitab sahih dia tak ada muqaddimah, main ni bonam. Nah, tak adanya muqaddimah apa-apanya sikit habuk Bukhari tulis. Mari buka kitab dia selalu dahnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebutnya bab yang pertama, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana permulaan wahyu itu yang turunnya ke atas Nabi sallallahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebut sikit apa muqaddimah buat 6 dia tak ada. Dia tak sama dengan kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ada muqaddimah mi buat 6 panjang, tapi Bukhari tak ada. Tak adanya khutbatul hajah juga, buat muqaddimah tak ada, khutbah hajah tak ada. Apa dia khutbah hajah? Nah, biasanya Bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Sehingganya sini orang panggil katanya khutbatul hajah. Wari sebagai muqaddimah, belum nak masuknya kepada isi. Ini Bukhari ini dia tak kacik banyak. Dia wari masuk isi selalu dah dengan bab yang pertama, bagaimananya permulaan turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk bab. Nama tajuk dia. Dan juga pada kitab asal dia, kitab ni tak ada ayat Quran wari. Kitab asal dia Bukhari wari nama tajuk bab bagaimana turun wahyu kepada Nabi. Wari ayat Quran di dalam suratul Nisa. Allah Taala firman-Nya Nisa ayat yang ke-163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Wari ayat di dalam suratul Nisa, Allah Ta'ala firman katanya, sesungguhnya kami telah mewahyu kepada engkau wahai Muhammad seperti mana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan juga para nabi selepas daripada Nuh. Apanya sebab yang Allah Ta'ala sebut Nabi yang pertama iaitu Nabi Nuh. Apanya Allah Ta'ala tak sebutnya Nabi Adam?
Wahyu yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi adalah wahyu yang tulah, yang Allah Ta'ala biasa turunnya kepada Nabi Nuh dan juga nabi-nabi selepas daripada Nabi Nuh. Nabi Adam, Idris, pada mana? Kerana wahyu ataupun wahyu yang turun ini ni kepada Rasul, kepada Nabi dan juga Rasul. Sebab yang Allah Ta'ala pilih sebut Nuh selalu dah dengan tak sebutnya Nabi Adam dan juga Nabi Idris, kerana semasa Nabi Adam itu tu adalah agama Islam di seginya nak bertauhid kepada Allah Ta'ala, pegangan kepada Allah Ta'ala, ibadat kepada Allah Ta'ala. Tidak adanya berlaku lagi syirik kepada Allah Ta'ala. Masa Nabi Adam, masa Nabi Idris tak ada berlaku syirik lagi. Main syirik. Bilanya berlaku syirik yang pertama masa Nabi Nuh alaihi salam. Seolah-olah katanya Allah Ta'ala nak ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, wahyu yang akan turun kepadamu seperti mana turun kepada Nabi Nuh, dan juga demi untukmu ni pergi mengajak mendakwahnya kaummu." Masa itu kaum Nabi Nuh syirik kepada Allah Ta'ala. Turunnya wahyu supaya Nabi Nuh ambil wahyu ini pergi dakwah, ajaknya kaum dia yang bersyirik kepada Allah Ta'ala mari sembah kepada Allah Ta'ala. Rupa tulah, cara tulah, kumpulan yang sama dengan PA dia, iaitu musyrik, bersyirik kepada Allah. Wahyu yang turun kepada mu juga, hai Muhammad, untuk mu ni ambil wahyu ini, ajak kumpulan kaum musyrikin, kaum kumpulan kamu itu yang bersyirik kepada Allah Ta'ala, marilah sembah hanya kepada Allah Ta'ala. Itu seolah kata gitulah. Seolah katanya begitu. Seolah katanya begitu. Maka Al-Imam Al-Bukhari wari hadis dalam bab ini ni, semua banyaknya, semua banyak 7 hadis. 7 hadis. 7-nya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara ciri-ciri Sahih Bukhari ni, kuam dodin, kuam pikset kitab Sahih Bukhari ini ni, dia diangkat sebagai ashahul kitab, ashahul kutub. Kitab, segala kitab selain daripada Quran, tak ada kitab mana yang paling sahih daripada Bukhari, tak ada boleh banding. Kalau nak adanya sedikitnya selisih pendapat ulama, iaitu kitab Sahih Muslim, yang mari beri pendapat katanya Bukhari dengan Muslim mana yang paling sahih sekali selepas daripada Al-Quran. Tapi ingatlah katanya Sahih Bukhari ini ni, kitab Sahih Bukhari diangkat sebagai kitab yang paling sahih bukan sebab dia adalah karangan Imam Bukhari dah, bukan sebab Bukhari dah. Kitab sahih ini, kitab hadis ni, kitab Bukhari, habis tu lah jadi kitab sahih dah, bukan dengan sebabnya Bukhari. Kerana Bukhari adanya kitab dia yang lain selain daripada kitab sahih ini, seperti kitab Adabul Mufrad, At-Tarikhul Kabir. Kitab mana lagi hak dianya, tapi kerana kitab Sahih Bukhari ini kerana adanya syarat-syarat yang hebat dan juga cara pilih yang hebat bagi Imam Al-Bukhari, mari nak bubuhnya di dalam kitab ini. Di antaranya Bukhari ni, cara dia nak pilih hadis ni, daripada guru mana-mana yang besar, dia akan tengok dia akan bagi anak murid tok guru seorang tu nya bagi kepada 5 kumpulan, 5 tabaqah, 5 peringkat. Saya ada anak murid, contohnya ada anak murid 20 orang contoh. Anak murid 20 orang ni tak sama. Bukhari ni dia akan baginya kumpulan anak murid, satu tok guru yang besar tu baik kepada 5 kumpulan. Kumpulan yang pertamanya kumpulan anak murid yang dia duduk dengan tok guru ni seorang ni lama, tulil mulazamah, rianan yunan, duduk lama. Berapa tahun duduk dengan tok guru ni? 20 tahun. Berapa tahun duduk ngaji dengan tok guru seorang ni? 15 tahun. 30 tahun setengah harinya. Contohnya serupa dengan Syafi'i, mari yang Madinah mengaji dengan
Imam Malik, siapa kepada Imam Malik mati barulah dia tubik daripada Madinah. Dia berkata tulul mulazamah. Tulul mulazamah ni mana kata mengaji dengan tok guru seorang ni lama, tambah pulanya ingat dia nya kuat. Ingat kuat. Ni jenis kumpulan yang pertama. Kumpulan yang keduanya ingat kuat. Kuam macam ti diam ingat kuat, tapi mengaji dengan tok guru seorang ni tak lama. Ngaji setahun, jumpanya masa umrah, masa haji, jumpanya situ sini ambil hadis dengan tok guru seorang ni. Tetekala gitu ya, tak adanya melazimi orang panggil, tak ada duduk dengan tok guru ni secara bertempat dalam lama dak, tapi ingat kuat. Ni kelum kisah. Kumpulan yang ketiganya ingat dia nya turun sikit, ingat nya kurang sikit, tapi ngaji dengan tok guru seorang ni lama. Duduk dengan tok guru seorang ni lama, tapi ingat kurang sikit bandingnya dengan kumpulan yang pertama, yang kedua tadi. Kita ingat boleh nak kumpulan yang pertama ingat kuat, ngaji dengan tok guru ni lama. Kumpulan yang kedua ingat kuat, tapi ambil hadis ngaji dengan tok guru ni tak lama, setah-setah gitu ya. Kumpulan yang ketiga, yang keempat ingat kurang sikit. Yang ketiganya duduk dengan tok guru ni lama. Kumpulan yang keempat ingat kurang, tapi duduk dengan tok guru ni pun tak lama juga. Pak golongan. Yang kelima akhir sekalinya Bukhari bagi, iaitu golongan mereka ad-du'afa wal matrukun. Perawi hadis yang ta'arrah, yang lemah, yang dhaif. Wal matrukun, yang ulama tak akan ambil padu kepada mereka dulu. Matruk ni mana katanya tinggal sebentar tepi dulu, tak ambil dulu dari hadis dia. Yang kelima ni. Jadi dalam kitab sahih kita tengoknya, kitab ni bab hadis yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Hadis yang pertama setiap bab, setiap tajuk, mana-mana tajuk dalam kitab sahih ini, hadis yang pertama adalah hadis golongan yang pertama tadi. Apa dia? Hadis daripada mereka orang yang rawi hadis ingat kuat dan juga duduk dengan tok guru lama. Duduk dengan tok guru lama. Kita ingat molek ada hadis nombor awal-awal 6 milik rek. Duduk dalam bab mana-mana pun Bukhari ambil daripada golongan yang pertama tadi. Duduk dengan tok guru lama, tambah ingat kuat. Manakala hadis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sehingganya ada banyak mana dalam bab itunya adalah golongan yang kedua tadi dan juga golongan yang ketiga. Apa dia? Golongan yang kedua ingat kuat, tapi duduk dengan tok guru seorang ni tak lama. Ambil hadis daripada tok guru ni tetekala gitu ya, tak lama, tak ngaji tepat dah. Dan juga golongan yang ketiganya saduq, ingatannya turun sikit, tapi duduk dengan tok guru lama. Bukhari riwayat apa hadis yang kedua, yang ketiga ini? Untuk mutaba'at wasyawahid, marinya sanad sanad, mari sokong, marinya sokong. Ningno yang katanya teriknya syarat Imam Al-Bukhari bandingnya dengan Muslim, panjanglah sebenarnya. Tetapi kita nak masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama, iaitu hadis daripada Umar ibn Khattab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, katanya tuan kita Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bazdizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari sebut babu kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar ibn Al-Khattab, asal dianya ada sanad yang panjang. Asal dianya ada sanad yang panjang lagi. Bukhari ni ambil hadis ni tanya katanya an Umar ibn Khattab, siapa? Sahabat. Soalannya Bukhari dia berjumpakah dengan sahabat? Dengan Umar? Jawapan katanya tak ada berjumpa. Jawapannya tak ada berjumpa. Kerana Umar ni, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dengan tak silap sayanya mati pada tahun 32. 32 Hijrah. Dia duduk selepas daripada Nabi meninggal dunia
Nah, lebih kurangnya berapa? 20 tahun lebih ya. Manakalanya Al-Bukhari bila beranak? Al-Bukhari bila beranak? 194 Hijrah. Padai ke tak? Tak ada. Matinya 256. Bermakna katanya ada sanad di antara Bukhari dengan Umar ni ada orang. Okay. Bukhari ambil hadis ni daripada dia. Ambil daripada dia, ambil daripada dia, ambil daripada dia. Sapanya kepada Umar. Ha tu dia orang panggil sanad. Tapi Az-Zabidi tu kitab ini ni dia hazah, hapuh sanad tu belah apa? Kerana niat dia nya kitab dia ini nak rekah. Apabila nak rekah waktu baik sanad. Kerana kita tahu dah katanya hadis ni hadis Bukhari, syarat cukup lengkap dah. Cuma kita nak tengok sikitlah katanya sanad asal dia nya daripada pia. Sanad asalnya daripada pia. Al-Bukhari ini ni ambil hadis daripada guru dia yang pertama dan juga guru dia yang mengaji lama dan juga guru dia yang ambil hadis banyak sekalinya di Mekah. Al-Bukhari banyak katanya qala haddatsana Al-Humaidi. Tok guru dia nama Al-Humaidi. Tak sebut nama sungguh gapo dia gapo. Nah, cara Bukhari ni buah nama Al-Humaidi. Tak sebut nama benar, nama sungguh ada lah. Nah, jadi kerja orang ngaji ni kena cari lah katanya Al-Humaidi ni biar. Orang nak baca, nak faham, nak syarah, nak tahu katanya rawi sore ni nama sungguh nama gapo, siqah tak siqah, ingat tak kuat tak kuat. Nama sungguh dia siapa, dia ambil ilmu daripada tok guru sore mana, anak murid dia piye ratik, semua maklumat ini ada belaka. Ulama hadis dicari habis cing. Al-Humaidi, tok guru Bukhari nama gapo, duk di mana? Selain daripada anak murid dia nya Bukhari, anak murid lain ngaji bersama dengan Bukhari di Mekah, ambil ilmu daripada Humaidi, siapa lagi? Ada belaka maklumat. Maka Al-Bukhari yang katanya aku ambil hadis ni daripada tok guru aku yang namanya Al-Humaidi. Nama sungguh nama apa? Abdullah Ibn Zubair. Nama sungguh nama Abdullah Ibn Zubair. Ini hadis yang pertama saya nak bagi contoh sanad nampak kita gambar dia. Matinya bila? Mati 219. Nah, ulama besar ada di mana? Di Mekah. Awal-awal Bukhari mari sampai Mekah kan, buat haji kan. Ni ngaji dengan tok guru sore ni umurnya belah tahun. Dan juga tok guru dia Al-Humaidi ini ambil hadis ni daripada dia, ngaji hadis ni daripada dia, dengar hadis ni daripada dia, daripada tok guru dia namanya Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah. Siapa dia nya? Seorang tokoh ulama yang hebatlah. Mati pada tahun 198 Hijrah. Sufyan ini ni ambil daripada dia. Sufyan ambil hadis ni daripada tok guru dia Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari. Tok guru dia nama Yahya. Nino yang katanya mengaji ni kena ada tok guru. Nah, mengaji dengan terus. Nah, walaupun perkataan apabila di sana kepada Nabi adalah palsu, tapi makna dia molek perkataan biasanya siapa yang mengaji dengan tidak ada tok guru, maka syaitan dia adalah tok guru dia. Nabinya ada tok guru lagi iaitu Jibril. Maka kita mengaji agama kena ada tok guru, nak baca berdiri, nak cari maklumat diri tak boleh. Ngaji, jadi anak kunci kita cari tamu tak apa. Ambil daripada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, mati pada tahun 146. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ambil daripada tok guru dia pia Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Mati pada tahun 121. Dan juga Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ambil daripada guru dia namanya Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laythi. Dan juga Al-Qamah ini ambil daripada Umar ibn Khattab. Umar royak katanya sami'tu. Al-Qamah royak dulu katanya sami'tu alal mimbar. Aku dengar Umar mana? Atas mimbar. Umar naik baca hadis ni atas mimbar. Dan juga Umar sebut katanya sami'tu. Ni seperti dalam ni lah.
dalam kata kita ni, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ni isi hadis yang pertama. Berapa orangnya kalau kita bilang di antara Bukhari nak sapanya kepada Umar ibn Khattab, Humaidi, Sufyan ibn Uyainah, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi, Alqamah, 5 orang. Di antara Bukhari dengannya Umar ibn Khattab 5 orang penrawi, orang panggil kita penrawi, puraingan hadis ni, orang riwayat hadis ni. 5 orang ni Umar waktu baik. Kalau bila kali dengan Umar ni orang. Tapi Umar tak kena bila. Apa sahabat ni penpai mana tak boleh jadi dia akan nak bohong ke atas Nabi waktu baik. Hak kena cek perawat, bang cek perawat 5 orang ni. 5 orang ni kena cek perawat dengan katanya ingat tara mana. Adanya latar belakang biasa kecek bohong ke dak. Kalau kacak bohong, adakah dia kacak bohong sekadar cakap pe hari dia saja ataupun dia biasa juganya bohong ke atas Nabi, dusta ke atas Nabi. Kalau ada mana-mana seorang palsu hadis dia. Walaupun 4 orang lagi jum belaka apa. Ini kena cek perawat sasa ni. Bermakna katanya Bukhari nak bubuh hadis ni Bukhari cek habis dah 5 orang ni. Tok guru dia tak kena cek dah kerana dia duk ngaji dengan tok guru, dia kena tok guru dia cek. Tapi tok guru dia daripada Sufyan cek perawat, Yahya ibn Sa'id cek perawat, Muhammad Ibrahim at-Taimi Alqamah cek perawat, maka sahih. Habis itu seperti kita sebut pada minggu yang dulu kan, Bukhari sebutnya balah mana, ma wada'tu fi kitabis sahih, aku tak ada bubuhnya hadis mana-mana dalam kitab sahih aku ini, satu hadis mana-mana illa irtasaltu, aku ambil asmaya qabla dhalik wa sallaitu rak'atain, semaya sunat 2 rakaat istikharah. Sallaitu rak'atain, apa? Istakhartu Allah, untuk nak minta istikharah kebaikan daripada Allah. Wa tayaqqantu, kalulah aku mai istikharah dah sudah semaya, yakin katanya hadis ni sahih, barulah aku ambil bubuh. Bermakna katanya kalulah hadis itu aku rasa kata tak yakin dia sahih, tak bubuh, tak tepi dulu. Pas pilihnya daripada berapa hadis? Kharrajtuhu min 600,000 hadis. Pilihnya daripada 900,000 hadis. Hoksan hadis. Daripada 9,000 hadis hari ni duk sama dengan kitanya 4,000 hadisnya. Hak Imam Bukhari cek cukup syarat hadis sahih molek, rasa katanya cukup dah, ambil semaya istikharah, selepas daripada semaya rasa kata hadis ni yakin katanya sahih, barulah ambil bubuh. Kalau tak sahih tak tepi. Tunu yang katanya Imam Bukhari itu di antara sebab yang dia karya kitabnya, dia nak gibah patpau, ada apa pat benar yang dusta, tak sesuai lekat dengan Nabi, tak sesuai nak campurnya benar yang palsu dengan benar yang mari daripada Nabi SAW bersungguh. Ni hadis yang pertama sanad dia ni. Nah, hadis yang pertama. Dan juga hadis ini ni pelik, satu peliknya. Nah, satu benar peliknya, walaupun adanya banyak, bukan umat, ada sebut ulama katanya bukan umat seorang yang dia dengar hadis ni daripada Nabi, ada orang lagi, sahabat yang lain lagi, seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan juga sahabat yang lain, tapi jalan riwayat yang lain selain daripada umat tidak sahih berlaku. Hak sahihnya jalan umat ya, sentang sanad hak Umar ibn Khattab, satu jalan ya yang sahih, hak lain tak sahih berlaku. Dan juga kalaulah kita tengok kepada jalan Umar, siapa anak murid Umar? Alqamah. Ambil hadis ni daripada Umar, Alqamah bin Waqqas Al-Laythi.
Tak ada siapa riwayat hadis ni daripada Umar melainkan dia seorang. Seorang dia. Seorang dia. Pergi carilah bucu-celah mana hadis sanad mana-mana, seorang dia nya. Yang ambil hadis ni daripada Umar Alqamah seorang. Dan juga yang ambil hadis ni daripada Alqamah Muhammad bin Ibrahim seorang juga. Seorang dia. Riwayat hadis ni daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan juga pelik laginya orang yang riwayat hadis ni tadi kita Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, seorang dia juganya yang riwayat hadis ni daripada tubu dia Muhammad Ibrahim. Seorang yang riwayat. Ni apabila seorang ni nipih, saya panggil nipih. Bawa nipih ni siang nak putus. Apabila putus tak sah. Dunia kata Bukhari ni ambil hadis yang pertama ni nipih benar, tapi dengan keyakinan kebaikan dia yang dia istikharah minta daripada Allah Taala, dia yakin katanya walaupun nipih. Alqamah ambil daripada Umar seorang, Muhammad ambil daripada Alqamah seorang, Yahya ambil daripada Muhammad seorang seling. Amarinya daripada Yahya ibn Sa'id Al-Qattan inilah yang anak murid dia riwayat daripada dia 200 orang. 200 capai. Anak murid yang mari. Makna kata dia nya Tok Rusah. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari Tok Rusah. Anak murid ramai. Dan juga anak murid yang mari mengaji hadis dengan dia, di antara hadis yang dengar, hadis innamal amalu binniyat ni, hadis yang pertama ni lah. Anak murid 200 orang klik pergi Sabah. Barulah jalan naik beratus-ratus jalan. Tapi sebelum daripada tu sore sampai kau dah. Siang mak nak utuhnya sana. Kerana kalau sore ni, marinya ingat tak gerak, cop, habis lalu dah. Habisnya selalu dahnya. Maka hadis ini ni adalah hadis yang Umar royak katanya sami'tu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar. Aku dengar. Sami'tu, kalimah sami'tu ni seolah-olah kata Umar yang tekai katanya aku tak ada dengar daripada pia-pia, tidak melalui sahabat yang lain. Aku dengar sendiri dengan telinga aku daripada Nabi. Dengar sendiri. Dan juga hadis ini ni ulama sepakat ittifaq, sepakat ulama sahih dia, dan juga umat ini ni menerima dia, terima dia, makbul. Makna katanya hadis ini diterima guna pakar, guna jaka jadi semua hadis ni. Maka Imam Al-Bukhari, Ibnu Hajar sebut dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam dia katanya, dan juga hadis inilah yang Imam Al-Bukhari mari letak yang pertamanya sebagai khutbah kitab dia. Khutbah kitab dia. Kerana kalau kita tengok isi makna dia sikit. Kita tengok isi makna dia sikit. Nabi SAW bersabda katanya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu, banyak takdir lah, banyak makna dia. Amalan itu dengan niat. Amalan itunya dengan niat. Dan juga wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan juga setiap orang itu akan dapat seperti mana dia niat. Faman kanat hijratuhu, siapa dia niat hijrah dia kerana Allah, kerana Rasul, maka hijrah dia adalah kepada Allah dan juga Rasul. Tetapi kalaulah sesiapa yang dia hijrah niatnya untuk dunia, yusibuha, untuk nak dapat apalah habuai-habuai dunia, harta ke, rumah ke, perangkat ke, ataupun hijrahnya untuk niatnya nak dapat seorang perempuan tina nak menikah dengan dia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrah dia seperti mana dia niat itulah. Hadis ini ni royak mudah-mudahnya mengenai dengan niat. Hadis tentang niat, sakopau dengan niat. Pas dia ada hubungnya bergapo dengan wahyu. Soalannya,
Al-Bukhari ini ambil hadis ni mari letaknya dalam bab yang sakut dengan wahyu. Apa hubungnya dia dengan wahyu? Niat sakut apa dengan wahyu? Bahkan hadis yang sakut terus dengan wahyu hadis yang kedua. Hadis yang kedua sakut dengan wahyu, tapi hadis yang pertama sakut dengan niat. Tak ada baju mana yang sebut kalimah wahyu walaupun satu kalimah. Apanya Imam Bukhari mari letak di sini? Apakah hubungnya dia dengan wahyu? Ini soalan ni. Kerana kita ini adalah mukallaf. Mukallaf ni maknanya apa? Allah Ta'ala cipta kita, harta kita, wari kita di dunia ini ni. Taklif, disuruh kita ni ibadat kepada Allah Ta'ala. Mukallaf ni disuruh kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat ini ni adalah syarat dia kena ikhlas, niatnya kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kenanya ikhlas niatnya kerana Allah Ta'ala. Ibadat yang tak ikhlas tak terima, Allah Ta'ala tak terima. Maka kita nak tahu bagaimana mana cara, rupa, niat yang ikhlas. Nak tahu bagaimana mana dia? Kalaulah kita tak tupai wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak kenalnya niat yang ikhlas dalam ibadat kita yang kita buat kerana Allah Ta'ala melalui wahyu. Ni wahyu. Satu. Yang pertamanya Imam Bukhari wari hadis niat yang pertama Ibnu Rajab Al-Hambali sebut katanya hadis yang pertama ini adalah khutbah kitab Imam Bukhari. Bab 6 kitab Sahih Bukhari inilah hadis. Kerana kita royak tak ada kata tak ada bab 6, ini bab 6. Dan juga Ibnu Rajab dan juga Ibnu Hajar sebut katanya hadis ni sebagai khutbah muqaddimah dia, belum nak masuk hadis yang bersangkut dengan wahyu. Untuk nak beri tunjuk kepada kita katanya amalan mana yang kita tidak buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amalan itu batil. Tak ada dapat apa dia daripada dunia ini dan juga di akhirat nanti kalau tak ikhlas kerana Ta'ala. Seolah-olah katanya dia sendiri Bukhari ini nak karya kita ini, dia nak karyanya dengan kerana Allah Ta'ala, niatnya kerana Allah Ta'ala. Dan juga kita sebagai orang yang mari baca, mari mengaji, mula jumpa hadis yang pertama ini untuk peringatan kepada kita juga katanya, hey orang yang mari baca mengaji kita aku ini, haraplah mulanya dengan ikhlas niatmu kerana Allah Ta'ala. Khutbah yang rekah ya, yang nak beri peringatan kepada kita, ikhlaslah hey orang yang mari baca kita aku ini. Kalaulah aku karya kita ini dengan ikhlas, mung yang main ngaji yang baca pun kena ikhlas juga. Jangan niatnya ila dunya yusibuha, jangan niat kerana dunia. Jangan niat kerana apa-apa yang selain daripada Allah Ta'ala. Ini makna niat yang Imam Al-Bukhari mari nak royak tahunya kepada kita. Tu yang Bukhari dia tak kacip banyak kan? Sekadar tu je yang dia nak tunjuk jalan kepada kita, nak royak beritahu kepada kita. Dan juga hadis ini ni Al-Imam Syafi'i sebut katanya hadzal hadis thuluthul ilmi. Hadis ini ni samanya dengan 1/3 daripada ilmu semua yang beradanya di dalam Islam. 1/3 ของความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในอิสลาม hari ini ni hadis ni. Hadis ini. Dan juga Imam Ahmad sebut katanya usul Islam ni, asas Islam ini bergantungnya di atas 3 hadis. Hadis yang pertama hadis innamal a'malu binniyat, sakapa dengan niat. Hadis yang kedua hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Buatnya rekod amalan gapo yang tidak ada asalnya di dalam agama ini, amalan itu ditolak, Tuhan tak terima. Tu usul asal hadis yang kedua. Yang ketiganya hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Hadis halal tu cerah, haram tu cerah. Ni 3 hadis besar dalam Islam. Dan juga adanya di dalam kitab 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan juga ada dalam hadis Sahih Bukhari kita yang akan jumpanya selepas daripada ini. Nabi SAW sebut katanya innamal a'malu binniyat. Apakah maksud pepatah ini? Nah, apakah pepatah ini? Setengah ulama sebut katanya
amalan kita ini ni nak betul ke tak betul, nak dikira terima oleh Allah Ta'ala ke ataupun tidak, bin niat, duknya di niat kita. Duknya di niat kita. Maka amalan ibadat kita ini pasti kena adanya niat. Pastinya kena ada niat. Kalaulah tak adanya niat, habis halau dah. Tuhan tak terima. Ini makna yang pertama. Makna yang keduanya, adanya ulama yang katanya al-a'malu waqi'atun aw hasilatun binniyat. Amalan itu akan berlakunya, akan dapat hasilnya dengan niat. Makna katanya kalaulah tak ada niat, amalan itu tak akan berlaku, tak akan hasil. Supalah. Kita pergi dapur nak pergi buka puyuh. Kita pergi apa? Niat nak buka puyuh, nak makan nasi. Kalau kita tak niat dulu, adakah dia berjalan dengan cedera, dengan tak ada fikir khabar apa gitu, dia makan nasi buka puyuh bola makan kenyang, tak ada niat, tak ada niat jalan gitu, tak lihat dia. Dan juga makna yang ketiganya, amalan, segala amalan kita itu nak baik ke nak baik ke ataupun jahat, nak diterima oleh Allah Ta'ala ataupun ditolak oleh Allah Ta'ala, nak dapatnya pahala daripada Allah ataupun tak dapat, semua itu kita tengoknya di niat. Bin niat, tengoknya di niat. Kalaulah niat molek, mana kata amalan dia molek. Kalaulah niat jahat, amalan dia jahat. Sehingganya lagi wajah, niat juga lagi wajah, lagi pencuri, niat juga. Berlakunya pencuri itu dengan sebab niat. Tapi amalan curi itu salihah ke fasidah, jahat ke baik? Fasidah, jahat lah. Pas jahat Tuhan nak terima ke tak? Tak terima lah. Tuhan nak pahala ke tak? Tak. Tak apa, niat tak molek dulu. Kunci ataupun kradum medlek. Ni kacing yang pertama. Niat ini adalah kacing yang pertama. Nah, ini adalah apa dia? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan juga sesungguhnya likullim, bagi setiap orang, daripada setiap orang, ma nawa, seperti mana dia niat. Ma seperti mana, nawa niat, seperti mana dia niat. Nah, tak akan dapat apa-apa daripada amalan dia illa ma nawahu bihi. Fa inna wa khairan, kalaulah niat molek maka dapat kebaikan kepada dia. Kalau niat jahat, dapat kejahatan terhadap dia. Ini niat. Nah, dan juga niat ini ulama beri makna dianya dua makna, gunanya dengan dua cara, dua makna orang panggil. Satunya untuk kena ada niat ini buat apa? Untuk nak membezakan ibadat satu dengan ibadat yang lain. Kita niatnya nak semaya sunat, tapi bawa semaya sejid baca Quran. Tak beza, niat baik lain, buat baik lain. Dengan sebab itu niat ni dia boleh menentukan ibadat. Katanya ni jenis ibadat kita nak buat. Supaya dengan puasa lah. Kita tak tahu bagaimana kata kita nak puasa selepas daripada tubik dari Ramadan, kita puasa neka ataupun kita puasa qada, duk di niat. Amalan tu lah ya, amalan puasa, rupa puasa, tapi niat tak sama. Nah, jenis puasa tak sama mengikut niat. Kalau lah orang yang puasa, buat makan dan minum, tidur dengan isteri dia, niatnya nak niat puasa ni, jadi puasa ni. Bila puasa ni. Tapi kalau lah dia niat qada, mana tu niat qada Ramadan. Duknya di niat orang panggil untuk nak membezakan sesama ibadat sesama ibadat yang lain. Nah, seperti juga mani. Ini mani masuk dalam mani. Kadang-kadang kita dia mau ni mani gaponya pagi hari. Bangun maya subuh ni mani dah tak ada sejak lagi. Dia boleh jadi dua cara. Satunya boleh jadi maninya daripada janabah nak akid hadas. Setubuh dengan isteri semalam. Ataupun mani dianya untuk nak tabarrud, nak beri sejuk, nak beri segar, wa tanazzuf, untuk nak beri cuci untuk lagi semaya ya. Maksudullah niat itu yang beza. Niat itu yang beza. Bezanya di antara ibadat sesama ibadat yang lain. Yang keduanya untuk nak membezakan
niat amalan itu adakah niat kerana Allah ke ataupun niat kerana benda lain selain daripada Allah. Tadi jenis amalan hak ni Tuhan. Nah, mudah-mudah katanya niat ini nak boleh nak membeza katanya mu nak tunjuk kepada Allah ke nak tunjuk kepada mereka yang lain selain daripada Taala. Ini niat. Nah, selain daripada niat. Habis tu ada hadis banyak lah. Nah, guna kalimah dalam Quran tak ada guna kalimah niat sangat. Kalimah niat tak ada sebut dalam Quran, tapi Allah Ta'ala guna kalimah lain yang beri makna sama. Contohnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Ta'ala suruh kitanya untuk beribadah, beragama dia ini mukhlisin. Apa dia mukhlis? Ikhlas dalam agama ini. Ikhlas suci lah, niat lah. Kena niatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya Nabi sebut katanya, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Guna kalimah wajh Allah. Kita ni tak ada infak, satu infak mana yang niatnya kerana Allah, melainkan kita dapat pahala. Sehingganya makanan yang kita suap kepada isteri kita itu pun satu nafkah yang Allah Ta'ala akan beri pahala. Kalau kita niat kerana Ta'ala. Kalau kita niat nak ambil hati bini saja, niatnya nak kepada dia, nak ngor saja, nak baik saja, tapi tak ada niat kerana Allah, tak boleh pahala. Suap nasi kepada bini kena niat juga. Ya, kena niat. Kerana niat ini adalah ulama panggil tijaratul ulama. Perniagaan ulama niat. Niat ni adalah perniagaan. Kekantam terkit buat menego dengan Allah. Banyak mana orang yang dia buat ibadat tapi buat ibadat dengan cenera, orang panggil nera. Ghaflah. Tak ada niat molek buta molek kerana Allah, sehingganya ibadat dia akhir sekali jadi adat, jadi biasa ya. Tak boleh pahala. Buat ibadat tapi tak boleh pahala. Tapi orang yang dia ambil adat ni orang panggil kita benar biasa yang buat. Tapi dia gi bubuh niatnya kerana Allah Taala, maka amalan adat dianya, perbuatan adat dianya itu jadi tukarnya jadi ibadat, dapat pahala daripada Allah Taala. Contohnya seorang salafus salih Zubair Al-Yami mati pada tahun 122, katanya, aku ni suka sangatnya nak bubuh niat pada setiap perkara aku. Hatta fit ta'ami wasyarab. Makan semula niat kerana Ta'ala. Minum segelas niat kerana Ta'ala. Sehingganya makan minum niat kerana Ta'ala. Bahkan makan minum adat biasa kita kedua semua. Tapi bubuh niat. Sehingganya dia royak katanya, inwi fi kulli niyyah fa kamu pada setiap perkara yang fa kamu buat. Sehingganya apa? Sehingganya fa kamu tubik luar rumah kita sapah depan rumah tu kan. Niatlah kata kerana Allah Taala. Masuk pingin ada. Tapi kalau masuk pingin kerana Allah Taala, nak wi suami boleh makan nasi. Makan nasi apa boleh gagah pergi mengajar, ibadat, baca Quran, pergi cari rezeki luar rumah untuk mari pula nafkah kepada kita, boleh pahala daripada Allah Taala. Mani daripada kita rasa kata panah. Kita nak wi sejuk, nak wi segar, nak wi nya cuci tu pada kata niatnya nak wi segar, cergah, niat cucinya untuk nak pergi ibadat kepada Allah lagi semaya, boleh pahala daripada dengan tak niat gapo. Habis itu niat ini adalah tijarah. Perniagaan ulama, orang yang ada ilmu dia niat belaka. Pergi lari niat kerana nak ibadah sehat. Hijau cari rezeki, niatnya nak nafkah kerana Allah Taala. Boleh pahala belaka. Buh niat. Kadang-kadang Abdullah bin Mubarak yang katanya, amalah lu tapi besar di sisi Allah Taala dengan sebab niat. Dan juga sebaliknya amalan besar. Nah, derma wakah duit juta-juta tapi amalan itu kecil sahajanya di sisi Allah Taala dengan sebab niat juga. Wakah 100 kok sikit ya banding dengan orang meramah 1000 berpuluh ribu. Tapi kalaulah niat kerana Allah Taala nusuk molek, niat kerana Allah Taala orang tahu tak sewa apa.
dia akan besarnya amalan itu di sisi Allah Ta'ala. Dan juga inilah adalah tujuan yang Allah Ta'ala menciptakan kita, iaitu Allah Ta'ala katanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Hidup kita ni satu hari akan mati ni, Tuhan nak bagi kita hidup di atas dunia ni untuk ibadat, untuk nak tengoknya amalan kita ni seorang mana yang ahsanu amalan, ditisut orang panggil, bukan di saja tak, ditisut. Orang tanya kepada seorang salafus salih Al-Fudail bin Iyad, mati pada tahun 187. Hey Fudail, apakah maksud ayat ni? Ahsanu amalan ni, ya jaru nak tahu katanya rupa syarat nak jadi ahsanu amalan ni berapa syarat? Fudail bin Iyad katanya dua ya. Banyak dua ya. Satunya akhlasuhu wa aswabuhu. Satunya amalan mana yang sangat-sangat ikhlas kepada Allah. Yang keduanya amalan itu sangat-sangat betulnya dengan sunnah Nabi SAW. Dua perkara, dua syarat ya. Akan jadi ahsanu amalan di sisi Allah Ta'ala. Kalaulah amalan itunya khalisan, ikhlas tinggi kepada Allah Ta'ala, tapi tak betul dengan sunnah, lam yuqbal, Tuhan tak terima. Ataupun amalan itu betul selingnya dengan sunnah Nabi, tapi tak ada niatnya kerana Allah Ta'ala, lam yuqbal, Tuhan tak terimanya juga. Pastinya hatta yakuna khalisan wa sababan, sehingganya amalan seorang itu ikhlas kepada Allah Ta'ala, betul dengan sunnah Nabi SAW, barulah Tuhan nak terima, barulah nak jadinya ahsanu amala, yang kita akan kembali bawa akhlaknya cari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nabi sebutnya ibadat. Ibadat kan, niat ni ibadat penting. Hadunya tak apalah. Hadunya nak kerja, kalau nak niat hadunya ni apa buat baik untuk nak akad darajat. Lian tamneng tak apa. Weh gaji apa. Tapi rugi juga. Tapi kalau kita tukar daripada nak akad duit gaji, buat baik apa dengan token kita kerana Allah, boleh duit gaji lagi, boleh pahala lagi. Tapi kalau dunia tak apa lagi lah, dia nak pergi wisuk tangan, nak masuk orang tangan, ibadat jangan. Kerana ibadat kalaulah kita niat selain daripada Allah Ta'ala, haba'an mansura, jadi kabur saja ya, Allah Ta'ala tak terima pada hari kiamat. Mesti apa lagi dengan angin, ada tinggal kabur sekabur. Nabi SAW beri contohnya ibadat yang kita kena niat kerana Allah Ta'ala. Kalaulah kita niat tidak kerana Allah Ta'ala, balas itulah kita akan dapat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul, siapa yang dia buat ibadat hijrah. Hijrah ni kalau luah daripada satu tempat pergi kepada satu tempat, iaitu daripada negeri yang kafir, tak boleh kita nak Islam dengan secara molek, pergi kepada negeri yang kita boleh nak Islam molek, semaya boleh, baca Quran boleh, tunjuk Islam boleh. Ini hijrah. Supaya dengan Nabi hijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah, apa Mekah tu suteran, tak boleh duduk, nak bunuh dah mereka. Dan juga salah satu laginya hijrah, tinggalnya dosa. Hijrah juga. Nabi katanya siapa yang hijrah kerana Allah, kerana Rasul, maka hijrah dia pun akan kerana Allah, kerana Rasul. Dia pahala lah. Tapi siapa yang hijrah dia kerana dunia, apanya hijrah gidak dibakar, nak duit gaji banyak, nak boleh kerja yang molek, niat tu duduk dia niat. Ataupun ila imra'atin yang kiuhan, hijrahnya dengan sebab ginya gidak dibakar apa? Nak pergi cari bini, nak menikah. Fa hijratuhu ma hajara ilaihi, maka semua niat Tuhan nak turut dia niat nikah boleh nikah, tak boleh pahala lah. Kadang-kadang niat lagi nikah tapi akhir sekali pahala tak boleh, nikah pun tak boleh juga ada. Nah, saya orang Arab ni, Arab nak menikah, tak boleh nikah kat akhir sekali pergi Chiang Rai ni baru klik malam. Sebab niat, kalau niat mari dakwah boleh pahala. Niat mari nak cari isteri tak boleh pahala. Boleh isteri, kata pun tak ada boleh isteri. Nah, makanya ininya gambar serupalah. Nabi beri contohnya hijrah. Kalaulah kita sedekah, siapa yang sedekah kerana Allah, kerana Rasul, maka sedekah dia kerana Allah, kerana Rasul, dia pahala. Maka siapa sedekah untuk nak dapat, sedekah banyak apa? Kau nak kamu kan? Sedekah banyak apa? Nak uwi rakyat pilih. Boleh turut dia niat tu. Nah, boleh turut dia niat. Adalah ulama sebutnya, sebab hadis ni yang Nabi sebutnya, kerana ada satu orang lelaki
Nah, yang dia hijrah pergi kepada Madinahnya untuk nak menikah dengan seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Nah, seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. Nah, cerita ini adalah cerita yang diriwayat oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab Sunan dia, dan juga siapa lagi, At-Tabarani, dan juga orang-orang yang lain bi isnad dan sanad yang sahih. Tapi tak ada sangkut paut dengan ni, ada sangkut paut dengan niat ataupun dengan Nabi dah lah. Nabi mati dah. Berlakunya hijrah pergi kepada Madinah nak pergi menikah ni selepas daripada Nabi meninggal dunia. Tak ada sangkut paut dengan hadis ni dah lah. Nah, walaupun hadis dianya sahih. Nah, walaupun hadis dianya sahih. Maka inilah banyaklah hadis yang Nabi sebut ngaji perang kena niat kerana Allah Taala. Niat kerana naknya harta benda ghanimah. Niatnya nak orang sebut dia beranding demoning, hebat demoning. Bukan lagi. Niat yang kerana Allah Ta'ala lagi perangnya untuk nak mengangkatkan agama Allah Ta'ala ucingi. Itulah barulah fi sabilillah. Nah, demi tanah air, demi bangsa, itu bukan jihad yang sebenar. Nah, itu hadis. Dan juga hadis 3 kumpulan yang akan dihayung masuk neraka golongan yang pertama kan. Siapa kata perang warning, nah, syahid dalam perang, tapi Nabi Allah Ta'ala katanya mu ni bahang. Mu ni warningnya untuk orang puji mu warningnya. Hayung masuk neraka sekali. Yang keduanya, orang yang Allah Ta'ala beri ilmu, berinya baca Quran sedap, tapi bacanya untuk orang puji dia saja. Dia ayat katanya aku ni baca kerana mu ya Allah. Allah Ta'ala katanya kadzib, hayung masuk neraka. Yang ketiganya, Allah Ta'ala beri harta benda banyak kepada satu orang, dia sedekah banyak. Tuhan tanya kamu sedekah kerana dia? Dia ayat katanya aku sedekah kerana mu ya Allah. Tuhan orang katanya membahang. Mu ni sedekahnya kerana nak orang puji mu, jawad hati bawah. Fasuhiba ala wajhi finnar, hayya masuk neraka. Puncanya apa? Punca niat. Nah, puncanya niat. Dengan sebab itu amalan yang niat bunuh ni banyak. Satunya sekadar-kadar kita niat riak sempurna. Satu orang ni niat semaya riak, tunjuk kepada orang 100%. Nah, niatnya 100%. Seperti orang munafik lah. Munafik ni ke semaya sejak apa? Tunjuk orang tengok kata dia mari semaya. Ibnu Hajar yang katanya jenis ning habitun, amalan dianya batal habis. Kalulah dia niat nak tunjuk kepada orang 100%, amalan dia batal bilicing, dan juga dia sendiri dapat merkaah daripada Allah Taala. Tetapi kalulah kita buat satu amalan niat kerana Allah Taala, niat awal kerana Allah Taala, tapi tengah-tengah jalan marinya riak. Marinya riak. Nah, balas mana dianya? Maka dua, apa dia orang panggil duanya, dua rupa. Satunya kalau kita niat kerana Allah Taala, riak mari tengah jalan. Kalulah kita lepasnya riak do sampai kepada suk, walaupun awal kita niat kerana Allah Taala, tapi masuk tengah jalan kita lepas riak do sampai suk, maka batal amalan kita. Tapi kalulah kita niat kerana Allah Ta'ala, do tengah jalan riak mari, bawa kita khabar riak mari, kita dafa, kita hemat dia terbagi, maka hak ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima amalan kita. Tapi yang kita naknya yang ketiga lah, yang kita nak usaha dulu semenjak awal sampai akhir khalisan lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Usaha jaga. Niat ni bukan benda yang ringan, benda yang berat. Sehingga as-salafus salih katanya, aku tak ada benda gapo yang beki payah sekalinya bagi aku bandingnya dengan niat. Kita beki sudah betul pula pergi pula, betul pula pergi pula, heret mari semula betul pula pergi pula. Itunya niat, liar dia niat. Nah, habis tu niat ni kena jaga. Dan juga hadis ini sebagai muqaddimah daripada Imam Al-Bukhari untuk nak beritahu kita, tahu katanya segala amalan ibadat kita, kebaikan kita, haraplah kita niat kerana Allah Ta'ala. Mari mengaji supaya juga hari ni mari ngaji tafsir, mari ngaji Quran. Saya sendiri mari mengajar. Nah, niatlah kerana Allah Ta'ala. Fa nas'alullah al-karim rabbal arsyil azim ay yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal was sadad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.